Peniaga inap desa ataupun homestay berjaya mendapatkan dana sebanyak RM260,000 dengan bayaran bulanan sebanyak RM5,000 sebulan selama 60 bulan. Peniaga homestay ini mempunyai jualan tahunan sebanyak RM780,000 dan beliau menguruskan lebih daripada 10 unit homestay. Dan saya nampak beberapa orang peniaga homestay seperti ini memang profitable, tuan-tuan. Saving diorang memang banyak. Yang Malaysia ni banyak peluang. Asalkan kita rajin, kita nampak peluang itu, kita buat bersungguh-sungguh, kita boleh berjaya seperti akak homestay ini. Anda yang lain yang berniaga, jangan risau, walaupun perniagaan anda kecil, dana yang anda mohon kecil, boleh juga kami bantu. Asalkan anda dah berniaga lebih daripada 3 bulan dan MyLoan, membantu rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas dengan pendapatan RM1,500 ke atas bekerja berniaga ataupun bersara untuk mendapatkan himan nasihat dengan dana daripada bank koperasi ataupun agensi kerajaan. Dan seperti biasa, dengan MyLoan pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.